dah ada lah pada hari ini, which is kita ada Aina, Afiq dan juga Hazika. Hari ini 3 orang mereka tidak dapat hadir. And mungkin next sesi kita akan jumpa mereka. Jadi pada hari ini sebelum kita startkan macam sesi lepas, Adham dengan Min tak ada. Jadi kita nak recap apa yang kita buat pada sesi lepas. Jadi pada sesi sebelum ni, kita dah buat tentang MindMax kan. MindMax tu mana kita nak tengok hubungan yang penting bagi awak dan apa yang anda fokuskan kepada dalam sesi kita. Jadi kat sini pada sesi lepas kita kongsikan yang mana Afiq, Alif dan juga Huda, mereka lebih nak fokus kepada hubungan bersama roommate, housemate pada masa ini. Dan untuk Hazika ada persamaan dengan Adham di mana dia katakan dia nak kongsikan fokus kepada kawan. Jadi kita pada sesi lepas dah tengok apa segi persamaan, apa yang dia nak fokuskan, macam mana dia apa yang dia inginkan. Jadi kita juga dah buat satu aktiviti yang baru, di mana aktiviti The Tree of Life, which is macam kami dah bagi homework kepada yang tidak hadir. Ini untuk lukis pokok dan batangnya adalah isu, daun dan juga akar adalah punca kan. Jadi itu kita akan discuss pada hari ini. Jadi sebelum kita discuss apa pokok kita, pokok masing-masing, jadi mungkinlah kita boleh sambung macam Min sebelum tak di-share tentang MindMax kan. Jadi kita akan start dengan Min untuk share yang Min belum share tentang MindMax. Sebelum tu, suka untuk saya tekankan bahawa apa yang kita ceritakan di sini hanyalah kekal di sini. Kita akan bawa di luar sebab kita tidak ada keras lain. Kalau boleh, ada juga jaga kerasaan bersama. Jadi di sini habis di sini saja. So kalau tak ada apa-apa, mungkin kita boleh start dengan Min. Ini bagi saya untuk yang ni family. Sebab apa ada jalan-jalan macam semua ni. Sebab saya macam tak ada isu-isu family yang macam negatif, semua ni positif. And alhamdulillah macam tak ada isu macam adik-adik ke dengan parents ke, tak ada. Sebab tu besar dalam ni dah ada banyak. And then untuk yang ni pula friends, sama macam parents, family juga, jalan besar dan banyak sangat dia. Sebab friend ni saya macam contoh, saya kadang-kadang saya nak habis belajar bersama-sama, lepas tu pergi travel bersama-sama, and then tu boleh mengisi masa lapang and mengisi momen-momen yang terindah bersama. Tu nature pula, saya suka macam pergi ke tempat yang macam penuh dengan, dia bukan tak adalah pergi hutan yang tersorok-sorok macam bahaya kan, macam nature macam saya tak suka hiking tapi saya suka pergi sungai macam tu. Lepas tu kalau haiwan, dia bergelora sebab ada certain haiwan yang saya takut, ada certain haiwan yang saya suka. Contoh kucing. Saya paling suka kucing, paling takut adalah rama-rama. Haiwan paling cantik rama-rama tu saya rama-rama dia. So ada game yang awak kongsikan? Tidak. So kita boleh open lah kadang nak tanya tentang Min punya peta tu. Kenapa takut rama-rama? Sebab masa tu umur 5 tahun, kita rama-rama dekat kamera. Lepas tu pakcik tu, dia buka je, box tu dah penuh dengan rama-rama. Dia buka je, rama-rama tu datang set buka muka. So dia takut lah. Tapi bukan rama-rama kecil yang besar-besar. Senangis. Seram. Tiba datang attack kita punya. Macam mini trauma. Sampai sekarang. Sebab tu kalau macam pergi tempat Flora tu macam ada banyak sangat ramai-ramai. So macam takkan masuk lah. Kalau tengok gambar okey. Gambar okey, cuma yang reality tak boleh. Try macam bila dah besar kan. Dah try dah. Macam dah buka tu. Tak. Tak. Lagi nak tanya dengan Min ke? Atau bukan dengan lagi? Ikut kan ada niat kan macam hilangkan feeling ramah ataupun okey je kalau takut sampai meninggal. Nah, salah. Maksudnya dia bukan benda yang priority nak hilangkan. Sebab ada orang macam betul hilangkan. Dia
takut nak bercakap, tapi dia tahu bercakap tu dia perlu lah. So dia kurangkan ketakutan bercakap. Saya cuba je nak bukan ramai-ramai tu, cuma macam dia ambil masa juga sebab tu sebab dia attack kan. Sebab tu dia macam lama sikit lah nak sembuh. Ya, ada masa. Kalau macam kucing tu dulu saya takut, tapi bila dah lama-lama berkawan pula dengan orang yang suka kucing, so dalam lama tu kita suka kucing. Dia kena kawan-kawan sekarang-orang. Saya tak ada. Dia haiwan pun kita suka. Kenapa dekat line animal tu ada tu? Sebab tu lah. Sebab dia ada certain suka haiwan, saya tak macam Kalau kau suka lama-lama tu lah, tepuk lah. tak adalah tepuk aku dan dia. Kalau macam tu kan saya tak suka kucing kan. Ada ke tapi dia suka kucing tu sekadar suka, tak ada yang berampat. Kalau tiba kucing dia meninggal sedih dia tak ada. Pernah sekali lah. Maksudnya masih ada juga lah saya. Semua tanya. Tak ada masalah. Tadi tiba-tiba teringat saya macam bisu. Ya, okey. Kita tengok Afi dia ada seekor kucing. Nama dia apa? Tommy tu bisu. Sebab tu dia Miau pun tak. Mia betul. Bisu. Tapi tu datang dia nak makan je. Okey. Tapi Afi sayang kepada Tommy tu. Yelah, sesuai lah dengan tuan ni. Tuan ni pun malu juga macam tu. So dia bercakap dengan kita. Alah. Tapi tak nak perfect lagi dia setakat ni. Ada pernah jumpa Hafiz Lain sekali. sekali. Bukan dia bersamaan lah. Hafiz suka kucing. Hari ini pun suka kucing. Dia adalah kesamaan walaupun macam tak saja walaupun kucing dia pun macam datang bila lapar je. Jadi stay sayang kucing dia. Ada apa lagi nak tanya kepada Min? Tak ada. Jadi kalau tak ada, boleh saya tahu apa yang Min nak fokuskan dalam sesi kita. Which is dari segi hubungan yang Min ada. Family lah. Family. Sebab kalau kawan ni kita tak duduk serumah, sekatil, tak. So family dia kecil. Macam parents kita jaga dia kecil, and didik kita dari kecil. So macam hubungan ni fokus pada family lah. Kita sih. So dari segi yang macam mana? Dari segi kasih sayang, dan macam masa dengan family. Saya apa nak tanya kepada Min juga? Ini nak apa? Terus Daripada 3. Sebab dah ada 2 rumah ayah. Tapi sama dengan budak Afi. Afiq sama kan? Ya, ada suka tak sama. Mana semua? Tak sama. Aina. Ayah. Betul. Ayah. Dari segi kasih sayang tu macam mana? Dari Macam ada golden anak tak ada mak. Ayah saya sama rata je. Dia tak ada kasih sayang, dia rasa dia tak ada. Tapi masih ada lah hati nak lebih lah. So ada, tapi cuma bagi saya macam Memahami. memahami lah. Takkanlah nak fokus kat anak seorang kan. Mestilah sama rata. yang maksudkan dengan kasih sayang macam mana? Macam buang masa dengan family. Macam contoh, kalau weekend saya selalu macam keluar dengan family. Lepas tu kalau macam hari weekday pun kadang-kadang mak ayah saya ajak lah macam nak tak tengok wayang ke apa macam tu lah. Maksudnya kasih sayang macam rapat lah, tak ada perintah quality masa. Tak tambah dah. Sekarang okey ke atau Okey, cuma nak kekalkan kasih sayang. Boleh faham tak? Sebab bila kita makin besar, kalau tengok benda-benda kalau kita tengok ayah dengan adik-adik dia pun bila masa-masa akan ada keluarga satu memang akan renggang menatang. Jadi kat sini Min nak fokus pada macam mana nak kekalkan harapan dan tambah lagi lah harapan. Sebab saya pun jarang balik. Dia macam cakap, saya selalu je balik, cuma kadang-kadang adik saya tak
Tapi each sesi berbeza. Baru dah nak kena power. Ada power. Hari ini kita tukar sebab ada power kan, kita bertahu. So basically ni seorang je yang akan dapat kertas tu lah. Yang lain tu kena teka, bukanlah teka macam tapi kena lukis. Tapi lukis dia bukan lukis atas meja. Awak lukis atas kepala awak. Ya, contoh. Dalam kertas tu cabut kan dapat harimau. Okey. Tapi orang lain ni tak tahu. Orang yang first dia tahu dia dapat apa. So orang first tu akan lukis. Macam mana dia lukis ikutlah. Dan orang sebelah tu kena teka apa. Tapi sebab kita ada 4 orang cakap hari ni, seorang terakhir kena teka apa yang orang yang 3 orang ni lukis. Contohnya macam contoh Huda dapat harimau. Tapi Huda tak baca ni Huda lukis. So sepatutnya saya pula lukis. Based on Huda dah tunjuk, Huda cabut kertas dia. Dah sini berbentuk, saya pula lukis. Saya teka apa yang dia cuba lukis. Awak dan orang terakhir contoh Adham. So based on orang yang 1, 2, 3, 4 ni, awak teka apa yang dia dapat. Apa yang dia lukis. Dia sama macam yang apa tu game Radio yang rosak. dia cakap. Radio rosak. Radio rosak. Abang tak kita lukis. Ya, melukis atas kepala. Imajinasi sendiri. Macam mana? Dia punya sendiri. Macam mana nak lukis tu? Masih kita akan gagal. Bukan sampai kata sama macam awak dah cabut, orang pertama dah lukis, then cabut ada masuk next pula. So, orang terakhir based on 3 orang ni tengok apa dulu. Boleh. So nak whether korang nak susun kedudukan macam mana, up to you guys. Whether siapa nak teka, siapa nak lukis. Lukis first bina. Saya So nak berdiri ke nak duduk ke, up to you. Yang bagi aku Aku teka je boleh tak? boleh. Okay, so nak tentukan kedudukan macam mana? Macam ni je ke, korang nak berdiri ke? So start daripada Mi atau Alif. Okay, Mi. Boleh ada kalau ada ke sini. Awak tengah-tengah tak ada selamat. Saya akan rosak. So saya risau lah saya letak ni. Lepas ni dia cabut, simpan, ni pun baik ke Alif. Nanti Alif sabut kat sini. Boleh. Jangan realistik. Ni besar. Ha? Atas kepala. Baru buka je dah. Okay, dia start tulis je 5 saat. 5 4 Aduh, semangat lagi. Dah tak balik kepala. Ini mana boleh video orang? Boleh. Oh, dia memang sama. kita akan tahu juga. Berarti dia akan dekat. Dia akan Dia dekat. tak Dia tak boleh nampak. Kalau dia tengok pun dia tak tahu. Saya juga belum kenal dia. Oh, saya tak boleh ke sini tu. Tak, sambung. Lepas tu stick awak pula lukis lain. Sticky note yang lain. Stiker nak saya lain. So 3 lukisan lah ni. Ya, dan orang terakhir tu kan kata ke based on 3 lukis. Okey, kan anggaplah di sesi percubaan. Kita akan di sesi percubaan. Kita tak ada. Sudah kau pelasi. Okey. Okey. 5 4 3 2 1. Ada tema. Tema tak ada tema. Ada tema senang. Oh, yang boleh tengok perkataan tu min je. Lepas tu dia tunjuk lukisan kat aku. Min pada tunjuk lukisan kat kau seorang. Bukan tunjuk lukisan kat kau seorang. And then di tiga-tiga tu dia dekat bit apa? Okey nampak okey. Mungkin boleh dibayar rasanya. Saya tak kira kan. Ni test dia lah. Boleh. Berat aku buat ni. Boleh. 3 Itu je, sebab dia je. Jom. Saya pun clueless. Apa ni? Ya, ya, ya. Pusat.
Haiwan ke? Aku rasa Okay, benda tu tak cukup. mungkin awak boleh bagi clue apa? Saya pun clueless. Bagi tahu ni Tema. Tema. Benda Yes, macam haiwan. haiwan. Tengok, mana ada haiwan berbila dia kau tak apa. Haiwan yang belum dilahir. Haiwan yang Telur. Tapi bukan telur. Bukan dia. Ya, tahu Yang pasal. baru lahir. So apa yang tahu kan? Betul jawapan. Dia ada kena-mengena dengan telur tu juga, tapi bukan tu jawapan dia. berudu. Berapa banyak ketekaan ni boleh tahu? 3. 3, okey dah aku dah habis dah. Last second. Dah nak lahir. Bukan telur. Apa? Macam saya pun pernah participate sekali apa? Sebenarnya ni silap ni. Dia bulat je. Kalau dia tak bagi tahu tu, aku pun lupa. Okay, tak apalah. Saya kata macam Basically kita boleh buat Okay, apa? Okey, apa jawapan dia? Ni kan please. Apa jawapan dia? Dinosaur. Apa jawapan? Apa lah sikit? dia tu percubaan ni. Basically macam itulah dia punya perjalanan. Aku rasa kita tukar. Kau kena tukar. Okey, siapa nak start? So ada nak tukar ke nak jadi orang lain tukar teka? Ya, saya dah. Okay. Ni kan masanya nanti min. Min dia kena Ada rendah pun ni. Jangan bagi tu nampak. Jadi lepas Adham ke lepas kau? Okey, ini ya. Okay. 3 kali je dah teka. So delay seorang. Ikut sikit. Bukan aku yang first. Itu kan triangle. Yes. Empat, tiga, dua. Oh bukan Adham pun. Bukan sangat. Oh, Okay. Bagi saya. Okay. So 1, 2, 3, 4. Jangan tunjukkan ni. Tunjuk kat tu seorang. Okey, tahu kan? Tahu kan? Mesti tahu kan? Aku dah pun nak tanya ke mana. Kita shorter. Benda tu. Salah. Cepat. Lima, empat. Entah pun. Okey, restart. Kita ambil dia. Okey, cepat. Apa yang kita tanya? Lima, empat, tiga, dua, satu. Okay, betul juga Min apa? Okey. Tunjuk dia seorang juga. Dia dulu tak. Apa kata dia dulu? Lepas tu dah tak rasa baru bukan. Betul bukan. Dah kan 3 ke 3 kali. Salah tu baru bukan ni. Salah tu bukan ni. Macam Aku macam dah stress. tak apa, seronok. Comel tau aku buat. Okey, tengok. Tutup mata macam ni. Apa? Okey, start. Okay. Cuba dekat sikit. Dia seorang je kita teka ni. Okay, itu baru okay. Okey. Okay, kau boleh teka. First, kalau tak dapat, baru kita minta clue daripada Adham. Jelas kan? Tak tahu. Cepat. Terkejut. Ayam. Tak, salah. Okey. Okay, clue Adham. Benda tu boleh guna kat air. Betul kan? Betul. Rasa tak boleh guna kat air. Asal dua orang DJ dapat ke tak? Sebab dia tak tahu. Tahu kan? Aku lukis betul, dia faham. Dia lukis tak betul, dia tak faham. Aku hampir betul. Aku pun tak faham apa benda tu. Dia ada interconnection antara Faham mereka. tak? Dia tu jadi berubahnya salahnya orang dengar. Okay. Okay. So, benda ni memang boleh guna dekat ayam. Dia boleh guna dekat haiwan. Dekat ayam. Reban ke? Salah. Okay. Benda ni buat
apakah manusia berevolusi lagi? Dia sentiasa hidup ke manusia. Dari zaman dulu sampai sekarang. Benda ni Boleh saja. bila manusia dapat evolusi dia lagi. Yes. Kita tak boleh hidup lah tanpa benda ni. Kita tak boleh hidup. Sepenting itu. Ni last ni. Susah lah. Saya memang susah. Sebab kita surat dekat kepala. Ya. Cepat, faham. Bagi aku yang first tu. Apa mesti faham dah. Okey, mungkin lah. Mungkin Dia Ya dia betul. dia tak banyak hidup lah. Ni banyak sangat ni. tak clear. Tak bernyawa. Tak banyak. Tak banyak betul. Api ke sabar? Betul. Ada. Nampak tak ni api besar macam fikir biasa orang kan lukis. Ada api biru kecil dengan tu. Kau punya macam Tak tahu pun. Ini salah. Dia kata nampak kaki ayam ni. Cakap macam tak banyak. Tapi nampak kan sebenarnya macam api kan. Ni betul. Okey. Boleh guna kat ayam. Bila manusia dapat api terus laju boleh buat besi, masak kan. Pasal benda ni tak ada. Sebenarnya kau cakap betul ke tak? Ada betul. Ini betul. Lagi satu Aku tahu jujur ni sebab aku nampak. Bukan sebab aku faham. Lagi satu kan, api bernyawa. Saya laju daripada api kau kena nyawa. Okey. Okay, sorry. Boleh lah. Okay, next kita mulakan. So saya dapat yang cakap kan? Boleh? Kita buat last round ni. Boleh. Aduh, aku tak percaya dia. Aku dah. Siapa awak first? Boleh. Dia mana je. Sebab saya orang tengah habis. Kita nak tengok dia orang tengah. Udah, nanti dia elok. Nak tengok. Aku last ke? Banyak yang Siapa saya last? aku nak tengok. Ni, aduh, saya pun tak tahu. Walaupun saya yang buat, saya pun tak dapat tak kira. Udah. Kau orang tengah. Yang aku lukis. Salah dia. Lukis sikit je. Dia bersambung kan. Sabar. Macam Dah Alif, lepas Alif siapa? Budak ni. Awak Saya saya. nak. Okey, boleh. Kau pada Okey, 5, 4, 3, 2, 1. Kita yang tak ada. Dia mana dulu tak ada. Tapi dah ada kat situ. Di sebelah sebelah je. Dulu faham. Okay. Memang lagi yang terbaik. Dah ada clue kat situ. Betul. Dia kan dia cakap Kalau kita baca kan. Gini ke gini. buat Lagi nasi. lagi ni Kalau faham tak? kalau saya betul lah apa yang saya fikir. Okay, Dia pun faham. buat orientasi betul. Dia pun ada faham. Clue dia kat situ. Okey, kita sama-sama. Dia ada yang haiwan lain tak? Aku dah. Dah bagi you dah. Lima, 4, 3, 2, 1. Okey, jadi awak kata jangan tengok, awak tak jelas awak pun jelas. Tak tahu. Dia tak tahu. Sebab memang dia tak tahu dah bila dia tulis. Kalau aku pun tak faham. Dia lagi sama je. Ya betul, kalau based on dia yes. Sama je. So sama dengan apa saya fikir lah. Tak faham, cuba faham. Cuba tengok betul-betul. Orientasi. Dia dah ada synonim dah dari segi okey. Kalau dari segi colour ni pun kalau banyak synonim kat TV lah. Okey. Aku cacing ke tadi. Ni jatuh tak apa. Okey, cepat. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. 5, 4, 3, 2. Ada daripada tahu buat lukisan sendiri. Okey. Okay. Awak rasa dia ada kaitan tak dengan apa awak fikir? Ada ke tak ada? Macam tak ada. Macam tak ada. Apa bagi
Okay, teka dulu based on you dulu. Okay. Macam highway yang jalan highway. Jalan raya, jalan. Nice ni. Tu orientasi betul ke? Macam mana awak sesuai? Orientasi dia betul ke? Yang awak letak macam Kalau buat macam tu nama Ayu, kalau ni nama C. Macam mana sesuai? Macam mana aku punya kau fikirlah betul-betul. Okay, kalau ikut kan. Dia macam ni ke? Macam mana? Ha. Tiga rendah Dah bayar rendah. je. Kalau ikut kan, kalau tengok memang macam tu habis. Kalau ikut kan slice of apple. Slice of apple. Dia satu ayat je kan? Dia satu ayat. Words. Tapi tadi dia dah bagi clue haiwan. Ada dah clue dia kat situ tau. Aku pun tak tahu orientasi dia pun. Haiwan. Okay, basically ada sinonim dekat colour tu pun ada yang kalau tengok dalam TV ada je. Hedgehog. Tak lah. Okay, abang dia bagi clue awak teka. Okay, apa betul lagi? Dia ada sinonim dengan highway. Betul. Dia sangat viral time raya. Time TV. Tak macam dapat. Mana tak ada? Oh, so Kenapa aku teka sekali? dia sinonim dengan highway, tapi dia haiwan. Dia sangat viral. Dia sekali bayar tu. Dia pernah bayar ke satu Malaysia. Buat Betul. kawan sedih. The latest song pun dia ada juga. Dia ada incident dia. Oh. Dah? Okay. Betul, semua orang dah tahu apa yang apa highway? Oh, kampung aku. Boleh tanya kampung ni kat mana? Oh, Kan kampung. Kampung aku kat Johor. Betul. Tak, kena dengan kampung aku. Terus akan dapat jawapan. Dekat nama kampung dia. Betul. Ini mana ni? Kampung muda. Kampung dah. Okay. Ini ke dia macam Dia ikon untuk negara seberang. Negara jiran kita. Dia sekali U-turn je jumpa dia. Aduh, aku tak cukup bijak. Tak cukup bijak tadi awak kata awak paling bijak. Kenalan. Mengalah. Yang lain. Apa cakap? Apa dapat? Gajah. Gajah. Gajah, dia sekitar bila zaman Ada. Mana gajah? Aku pun tak tahu macam awak ni gajah. Aku dah lukis belalai. Obvious lah kalau aku lukis belalai bukan pada obvious tapi dia tangan aku Dia bukan obvious juga, aku tak obvious sebenarnya. Sekarang aku tengok pun tak obvious juga. Ya Allah, kau baru kau rasa. Maksudnya aku pun obvious. Dia yang tak obvious. Obvious lah tu. Sekarang saya tanya lagi apa? Dia punya trunk ke atau dia punya ekor? Saya dah lukis belalai. Awak separuh je. Oh, dia belalai je telinga dia. Tak, memang nak lukis belalai je. Ini Tapi apa yang belalai? Belalai sahaja. Haiwan dia pun ada belalai cok. Okay. So yang incident tu kita ada yang dia incident. kat jeli. Oh, okay. Tapi the latest one yang bila balik kampung kat Pusir Raya dia semua kena patah. Tak tahu lah ada gajah kami. Tak tahu dengan cari kat Malaysia. Bukan, tahu ada dalam so tak tahu kenapa nak mati highway. Biasa kalau orang lama gajah tu, orang tu yang mati. Yelah, kalau pantai timur kita tak tahu. Nah, yalah. Kalau gajah udah, kalau kau udah masuk. Sekampung. Masuk dapur. Sana macam mana? Pintu
game benda tu lah. Saya tak lihat. Boleh. Jadi kalau share pada kita. Oh lah. Dah tahu So, dan ni siapa kalah lah kan? Lantai di kampung. Ah, okay. Jadi awak. So saya dulu kan. So nampaklah aku pun agak menarik lama. Pertama sekali kita start. Sebab Ustaz tu. Start sebab ni pokok mak dia lahirkan kita di pusat. Dari pusat dekat. Biasa kan apa yang kata dan cerita kan kata dia ada butek. So saya buat lubang ni. Supaya macam ni lubang dia ada buku mana dalam tu. So lain-lain saya nak bawa. Akar pasti kena banyak. Akar kena semua banyak perbezaan. Lepas tu kalau ikutkan yang ini nampak pelik. Kalau orang ingat kenapa dia kala-kala macam ni, maka orang tengok mungkin depress, tapi saya tak depress. Cuma saya ingat teknik, saya pernah tengok teknik kalau nak lukis pokok, katakan banyak keadaan, ada banyak ni. Lepas tu kenakan semua daun-daun tu. Lepas tu baru macam shake kan, supaya nampaklah lembat macam ni. Tak, saya tak nak buat macam ni. So dia bukan bodoh. Dia explain. Aku untuk belajar. So kalau macam tu itulah kenapa yang saya buat konsep pokok. Okay. Kalau ikutkan yang kita buat apa? Isu, punca, kesan. Walaupun kalau ikutkan saya tak ambil masa banyak untuk fikirkan masalah, tapi Aisyah dari itu saya fikir balik. Okay, macam punca isu yang saya adalah looking to close apa ni? Having close friends kan. Okay, kalau ikutkan memang sebab saya tak ada seorang tak ada kawan yang betul-betul rapat. Sebab tu bila kadang-kadang saya bincang juga dengan keluarga saya, kadang mak ayah saya pun ingat macam mana jawab soalan saya ni. Sebab dia sebenarnya dia kan, sebab saya selalu tengok dekat orang lain macam selalunya apa namanya upward comparison kan. So kita tengok orang yang atas. Saya tahu kita sepatutnya tengok orang yang bawah sebab kita rasa kita ni lagi fortunate dan sebagainya. Tapi dengan zaman social media semua ni dan kadang-kadang senang kawan kita pun kita akan buat compare yang orang atas kita tak selalu macam ni. So saya tengok macam ada kawan ni, macam mana dia start minggu boleh pergi jalan bersama. Saya kadang nak ajak kawan, kadang-kadang jadi, kadang tak jadi kan. Lepas tu ada juga yang apa nama kakak saya yang ada kawan yang boleh sekolah rendah sampai sekarang, sampai mamat tu dah kahwin, bukan kakak saya, kawan dia dah kahwin, dia pun dah datang. So macam saya pun sekolah rendah saya, tante saya seorang je ingat nama-nama dia, tapi tante dia tak ingat saya. Sebab saya mungkin saya punya live ni, sebab mungkin saya tak share, tapi antara punca kesan kenapa saya tak share sebab saya tak rasa saya punya live ni best ataupun perlu di-share sebab bosan lah macam tu. Mana macam orang nak tengok pun macam bazir masa lah, insan kalau ada suara saya. So saya rasa itulah punca punca. Pada kesan dia, yang saya rasa persoalan banyak faktor. Macam kalau ikut ambil saya lukiskan pun ada juga daripada sebarang pasangan, ada juga kadang juga ada adik ke family. Bila tak ada kawan yang ni pun salah satu punca yang saya rasa persoalan ni. Sebab kadang-kadang saya fikir balik, itu memang ada ni, tapi kadang saya pun sendiri yang dia deliberate. Kalau saya kata apa kat sini lah, dia punca saya tak ada ni sebab saya sendiri yang menjauhkan diri. Kan macam saya kata saya tak nak share semua. Bila saya tengok balik, sebab saya yang secara unconsciously jauhkan diri daripada orang lain. Sebab dia bila saya pernah time tu saya share yang tak ada apa-apa pun kat status saya. Saya just share apa nama pencarian AJK Mindscape. Itu kan. Ya, ada saya share itu sebab tu tugas saya kan. Tapi orang jatuh kerja tiba ramai pula tanya, "Kenapa kau
buat apa semua ni bagian. So dari situ tiba ada juga lah. Rupanya bukan benda-benda seronok pun. Just share benda tak ada orang dengar dia. Tapi tiba orang ada tanya ke apa. So dari situ tiba-tiba adalah pula hilang sikit rasa lonely tu kan. Sebab saya dapat solve kan tu. But yeah, saya masih rasa antara punca sebab saya tak rasa nak share dekat orang lain. Walaupun saya nak tahu orang tu. So sebaliknya saya tahu kalau nak jadi kawan yang rapat mestilah curi kan macam okay, saya tahu semua benda yang berlaku kat kawan saya. But dia orang selalu share dengan saya dia macam kawan saya dekat England pun saya tahu apa yang dia buat, apa dia buat semua apa ni. Kadang saya sama dengan dia tapi kadang apa sebab saya tak share apa yang tu. Dia tak tahu lah nak tanya saya apa kan. Macam mana tu rasa tak ada point ni kat situ. So, saya rasa tu pun antara punca kalau saya ada kawan rapat. Tapi kadang-kadang bila kesan ini ada juga punca yang kenapa saya tak ada kawan rapat sebab kadang-kadang saya rasa ni konflik of interest lah. Saya rasa bila saya ada kawan, saya tahu kawan-kawan semua tu, but at the same time saya akan lupa dengan saya akan lupa. So bila macam tu saya tengok, okay, kalau saya buat sentiasa semua tu, saya memang saya akan ada kawan rapat. Tapi dia takkan hilangkan kesan dia feeling ni sebab nanti saya pula akan rasa lonely sebab rasa jauh daripada Tuhan. So nampak dari situ pun sebenarnya ada juga conflict of interest. Kalau aku nak ada kawan rapat, kadang aku tak ada masa mungkin seorang-seorang nak apa kan. Sebab kadang bila ada kawan ni, dia selalu ada komitmen yang saya tak tahu. So dari situ ada conflict of interest yang saya rasa terpaksa choose one of the other. So tadi at first awak katakan yang mungkin salah satu orang tak tahu sebab awak tidak ada topik untuk dia nanya kepada awak sebab awak tak update your life. Sama-sama awak ada konflik dengan diri sendiri, which is kalau awak ada orang rapat mungkin awak akan lupakan ataupun kurang masa dengan untuk Allah. Jadi awak rasa kita ada kena balance kan awak dari awak punya diri awak sendiri. Jadi kira sini ada siapa nak tanya atau nak share? Kalau ni boleh tambah apa yang ada rasa yang punca tadi yang mula kau tu kan. So ada apa nak tanya kepada kamu sama-sama? Kadang tak rasa ke kalau macam kata if ada kawan means you have no time, bukanlah no time, minimum time lah, kurangkan masa dengan Allah. Like macam some tak pernah macam kan, tak pernah cuba tu like macam cari yang same purpose. Itu pun saya pernah terfikir lah. Kalau dulu senang, tapi macam sekarang ni susah. Sebab saya rasa di zaman orang yang kita muda, mungkin bila saya umur 30 nanti ataupun bila orang dah down sikit dalam kejaran dunia. Sebab sekarang kita waktu memang saya tak salah kan, sebab orang akan nak ada relationship, ada kabel, semua belajar semua supaya boleh berjaya kat dunia ni. Tapi macam saya kan mungkin dari dulu lagi lah, sebab saya punya priority saya letak dekat akhirat tu mungkin banyak lain. Sebab sebenarnya memang naik dulu pun mungkin kesan daripada dulu ke sekolah menengah, start dari sekolah menengah, orang macam susah nak dapatkan saya mungkin sebab saya terlalu pentingkan benda tu. So dia jadi kurang seronok. Saya ingat ada macam sampai saya dapat gelaran malaikat. Sebab saya memang time tu saya memang 100% betul-betul nak. Tapi at the same time ada je orang macam kawan saya sebagai tapi dia masalah tu sampai sekarang. Cuma macam sekarang ni macam saya kata saya dalam dilema. Boleh cari tapi dekat keadaan sekeliling saya semua orang just fokus dekat kerja dunia lah masa ni. Dan saya tak salah kan. So ada jauh daripada Allah. Itu sebenarnya bukan nak cakap okay, saya tahu boleh pilih kawan kan. Ada je bukan nak cakap kawan saya elok. Ada yang elok dia kebaikannya. Saya punya Rumi pun elok jaga solat sebagainya. But saya mindset saya bila bersama dengan orang ni, saya kena
jadi orang yang banyak cakap. Dan saya nak, maksudnya bukan dipaksa pun, saya nak macam banyak cakap, macam kawan-kawan lagi. Macam first time masa saya datang sini lah kan, nampak kan saya banyak cakap. Macam sebab saya memang enjoy pun. Sebab saya tahu, bila terlalu banyak bercakap, dia buatkan kita lupakan akhirat lah. In a sense, at that time, saya akan lupa yang macam terlalu lebihkan dunia. Sebab saya ingat ada fasa masa saya kerja dulu kan, part time dekat sinema. Oh time tu sebab kebanyakan hidup saya macam kerja sekian 8 jam, 9 jam, 10 jam, kadang 12 jam kan. Dekat tempat kerja balik rumah tu memang dia seronok. Saya tak minat seronok lepak, buat kerja luar-luar kan. Memang seronok. Jadi saya tak rasa happy. Saya rasa seronok sebab dia orang dalam tu saya pun dia tetap dan lagi jauh juga lah sebab saya ikut dekat lah walau tak dah ikut tapi bicara cakapan mungkin dia orang nak solat sangat, kadang-kadang saya nak kena curi masa sebagainya. So itu saya pernah rasa juga bila ada kawan macam wah-wah semua juga kan, saya juga bagi saya kalau terpaksa pilih salah satu memang saya pilih awak lah. But saya ada juga nak harap boleh cari dulu. Tapi saya tahu aku perasaan Adham mungkin Adham katakan Adham sedar yang kalau sometimes Adham lebihkan masa dekat kawan-kawan kan, apa yang lupa yang sepaling sama kita sendiri masa. Jadi saya tak tahu, aku perasan adakah Adham selesa dengan keadaan tersebut ataupun macam mana. Kalau ikutkan saya mungkin okey kalau mungkin terlalu religious lah tapi okey ya. Sebab kalau ikutkan saya tengok contoh dengan Prophet kan Nabi Muhammad, dia pun ada juga kawan-kawan sahabat-sahabat semua dia kan. But saya kagum lah macam mana dia fokus sebagai Nabi. But bila masa ke Allah, contohnya masa azan dia ada hari yang Rasulullah dia tanya pernah dia sembang bergurau-gurau kawan dia. Tapi bila azan dia akan terus pergi suka masjid kan, menaikkan solat jemaah kan. Tapi buat masa ni kalau time tu saya dengan kawan, saya akan buat pilihan, oh ada azan ni, tak apalah kita aja lah, aku ikut sama bawa je kan. Walaupun itu tu buat kadang-kadang dia juga saya terlalu berseronok sampai kata tak payah solat lagi buat masa. Tapi bila habis tu orang bila nanti dia bila dah habis kawan sebenarnya dia mesti ada orang ada hang siap bagus kan. Itu saya akan rasa macam shit macam rasa macam tak boleh macam ni. Rasa macam ni. Rasanya salah. But ada juga memang kalau bila kawan yang sama ada juga macam dekat masjid semua baca tu memang ada. Tapi tak seronok satu. Of course lah. Sebab dia kawan dia tak boleh Tina. Apa dia benda yang buat dia macam ni tak seronok. Kecuali kalau betul-betul time at that moment kita betul-betul tiba in the zone dengan Tuhan kan. Itu potential boleh ada seronok kan. But kebanyakan masa memang kalau nak buat benda-benda yang dalam agama ni memang bosan. Dan dia bukan benda yang boleh close dengan duit bonding dengan kawan-kawan at this age, at this time. Saya rasa mungkin kalau umur 40, 50 dia saya mungkin jadi pakcik-pakcik masjid. Kan pakcik-pakcik masjid kan sebab tak ada benda lain nak buat sebab tak halal. Sebab tak halal. Mungkin ada benda tu. Tapi dia mungkin saya punya jiwa tak kena dengan benda lain. Dia nak respon pada Adham. So dia konflik lagi. Dia konflik terpaksa. Tapi dalam masa yang sama kan ada hamba nak ada kawan. Betul. Saya tahu tu tak salah pun. Bukan ada kawan berdosa kan. Tak salah. Tapi dia macam bukan diri anak kan. Dan innocent dan Jadi saya tak ada kat Adham selesa dengan diri Adham sekarang ataupun macam ni. sejujurnya masalah yang saya cerita apa nama kawasan station yang tersebut kan. Tapi saya rasa bukan personal. Saya rasa antara saya punya actual self dengan ideal self yang kita ada tu disparity dia sangat tinggi. Sebab saya rasa macam saya perlu jadi ideal saya mungkin terlalu tinggi. Apa yang saya letakkan, apa yang saya contoh kita contoh
saya dah buat kerja. Tapi tiba rasa macam tiba nak main game kan, bila saya main game, okey buat kerja sejam, tiba main game sejam kan. Tapi kalau nanti dalam diri saya akan rasa macam patut rajin lagi macam tu. Saya rasa macam kalau nak berjaya ni saya perlu lagi perfect, perlu lagi macam ni kan. Walaupun saya tahu tak, tapi mungkin tu daripada kesan masa saya remaja saya rasa. Jadi macam mana kalau kat sini ada based on kamu cerita, macam mana yang rasa boleh bantu Alham atau pendapat Alham? Mungkin dari segi cakap dia boleh tulis atas sticky notes tentang pada pendapat Alham, which is nanti Alham boleh tengok mana satu yang sesuai dengan diri dia. Mungkin boleh tulis satu soalan pada pendapat dia sendiri macam mana. Boleh. So budak kalau masa dah rasa susah nak menulis, sudah boleh cakap tidak. Susunnya Agak berat ya. Mungkin apa yang saya cakap. Di rumah yang banyak kawan. tidak. Saya tak tahu. Main ni juga kawan ni. Kawan dia. Boleh je macam Ali kan, kerja yang dah saya cocok dengan dia. Yang lukis tu, kamu boleh cakap kat saya. Okey. Tak apa, susah nak tulis. Dulu kerja apa? Kerja apa? Oh tak, saya kerja part time. Kita ke. Saya tahun ni dah 24. Kau tak ingat ke ini? Yalah sebab dia itu lah dia juga lah kegagalan yang dulu. Dengan sepik-piknya remaja. Sepik-piknya yang people. Ni nak masuk pasal apa dulu kan? Tak, saya masih Masa mencari-cari 25 pasal-pasal yang Masih 25 nanti saya menjadi macam ni tengok. Sekarang bapak-bapak kan macam tu kan. Padahal tak kahwin lagi bapak-bapak. Tapi lagi satu. Saya rasa kalau ni personal lah. Macam sekarang ni kan saya boleh communicate semua bagai tu. Saya rasa for now in a sweet spot sebab saya dalam asrama. Ada kawan-kawan yang selalu sembang semua bagai. Dia tak ada kapal tapi mesti kalau dia nak sembang tu boleh dulu. Cuma saya akan fikir kalau in the future tiba mungkin saya nak asrama ke apa ke, sebab dia akan rasa macam minggu lepas saya saya cerita tak apa kan. Okey, kita tahu tulis juga lah. kita tahu kan idea. masa holiday tu kan, tahun baru, Christmas tu tak ada masalah sangat. Sebab tu, tapi cuma masa tahun baru tu, New Year tu, tak cuba nak status. Tapi saya di rumah. Saya suka tengok kawan suruh tengok adik saya ada kawan suruh tengok tu. Esoknya, muka saya dulu dah kacau. Sampai mak ayah saya ingat ni salah bangun tidur ke apa? Terus saya cerita, tak adalah abang, ibu rasa kesorangan. Saya tak tahu kenapa saya cerita. Ya, tapi mak ayah saya daripada tanya tu, dia dulu terus. Dah boleh lah. Ya. Tapi ini saya macam tu sebab saya macam saya kata lah, looking at others kan. Tiba-tiba ada rasa tu, padahal saya dah cakap apa hati kalau ada Tuhan cukup. Lepas tu saya sembang dengan ayah saya macam mana nak cut terus kesan ni feeling lonely kan. Saya tanya ayah saya, kalau Allah tu cukup kan, boleh ke hilang itu rasa perasaan kesorangan? Pada ayah saya tak, memang fitrah manusia. Ada berpasangan, nak berkawan kan, manusia ni berkelompok. So dari situ ada juga lah dilema semua. Mungkin nak dapat apa yang macam kita nak tu tak sampai lagi. Mungkin belum masa. Jadi kadang-kadang mungkin masa yang terbaik akan tiba yang betul-betul yang dapat macam tu lah. Tak tahu. Dia macam between tak apa je cakap dia ni. Between penantian tu memang akan ada frust tu lah.
Lepas tu bila dalam kelas pun juga saya ni buah-buah pun ada juga kawan-kawan semua. But bila dekat rumah minum tu saya akan macam mana saya tu kan ada kan. Tak boleh. Biasanya saya consciously lah untuk kami nak faham kepada diri saya situasinya ada penting ujian kemarin. Pakatan bila iman saya dulu biasanya saya akan jadi malas main game semua benda. Tapi in a sense tak healthy sebenarnya bagi saya cara coping belum saya main game dengan orang. Lepas tu kadang-kadang saya akan berhenti just tengok baca manga sebagainya kan. Tapi itu ada isu pula nanti dia jadi mood yang terlalu malas dalam semua kan dia tak tolong belikan makanan tak tolong ayah sebagainya. Sense kalau nak cakap betul tak ada pun. Saya just go with just hanya terima je perasaan pun. Ini semua macam sebab anda share. Jadi kenapa you guys ni macam mana cara nak betul lah. Orang rasa bagaimana sesuai dengan dia. Macam korang mesti ada kan dari orang masing-masing macam korang ni. Kalau saya mungkin tak rasa lonely. Lonely tu tak ada. Ada tu ada, cuma hanya cuma bila ada hang cerita pasal dia kerja tu kan, ada bila jumpa kawan. Oh, yang solo memang solo. Bila kat tempat kerja ni dia bukan dia degree. Jadi kita kerja Petronas. Dia tak habis sekolah. Oh, So semayang pun mana. Tapi kan yang kat situ lah kita kena masuk ke depa satu kan. Sebab takkan kita nak suruh depa masuk dengan kita kan. Nak ikut gaya kita yang dah belajar. So kita kena masuk ke depa. Kalau depa rempit, kita pun rempit lah. Layan je lah. Kalau depa geng-geng gem, kita layan lah. Tapi dalam masa yang sama, kat situ lah kita kena. Kalau saya fikir macam ni lah, ada hikmah kena buat Tuhan takdirkan saya jumpa depa. Dan kena kuatkan diri lah. Kalau waktu semayang mungkin boleh lewat, it's okay. It's okay sebab kita hormat kawan kita. Kawan waktu sembang, tapi tetap kena solat. Dan lagi satu tak boleh nak terlalu keras lah bagi saya. Dia sendiri sedap benda tu. Dia sedap yang dia punya cita rasa tu terlalu tinggi. Idealis. Okay. Jadi ada satu langkah yang mungkin awak buat pada diri awak yang mungkin tak rasa boleh ada contoh. Ada. Saya kurang rasa. Apa idea Nanti boleh ni kalau ada just nampak je. Dan saya memang rasa ni antara masalah yang saya tak boleh solve sendiri. Bergantung sebab saya dah counselling kan. Baik, itu macam counselling kan ada masalah yang seorang tu tak boleh settlekan sendiri. Sebab mungkin bila masalah yang awak hadapi mungkin ada orang pun hadapi yang sama dengan dia. Ini je tadi anda katakan lebih kurang macam dia dari segi sunyi kan. Mungkin ada boleh kongsikan anda punya tree tu mungkin kita boleh berkaitan dengan sekali ada sama. Memang kawan sebabnya. Kan Tapi dah related kan? Dah related kan? Dapat sama-sama tengok sama-sama bersama tu. So untuk pokok ni tak secantik ni lah. Tak apa. Tak Dia apa. macam Muhammad. Apa ambil masa dia? So untuk punca saya pun tak tahu. Dan masalah dia adalah tak cakap dengan rumit. Saya pun tak tahu punca dia apa dan disebabkan tak cakap dengan rumit ni saya rasa sunyi. Saya sunyi ni kan. Sejujurnya lah, so, saya rasa saya macam boleh je hidup seorang-seorang. Sejujurnya lah saya rasa. Sebab saya ada benda yang saya boleh buat. Saya tahu benda yang boleh happykan saya tahu benda tu. Tapi tak tahu kenapa dia still rasa kosong. Dia still rasa sunyi. Macam kadang cakap tu fitrah kan. Kita manusia ni memang kena interaksi dengan manusia tu. Memang akan ada rasa tu. So buatkan kalau komen tu belum terisi. Tanya berkaitan ada punya apa isu dia nak cakap dengan mungkin ni macam mana ke. Kenapa macam mana isu tentang ni sebab tak cakap apa? Sebenarnya kan benda ni jadi waktu start exam. Masuk
sembang dia. Masa sembang panjang lah, memang TikTok ni. Isnin, okey. Ahad, okey. Isnin, okey. Selasa, okey. Rabu, esok paginya tak tahu kenapa dia tak cakap dengan saya. Saya pun tak tahu sebab apa. Saya tak buat salah dengan dia. Sedangkan okey. So, saya dengan kawan tak ada masalah apa-apa, tiba-tiba tak cakap. Saya pun tak tahu sebab apa. Mungkin saya nak respon kepada Andi. Siapa bagi dulu saya kan? Okey, boleh bergaduh kan? Tak kan? Okey, siapa dulu? Boleh osok cepat. Tak salah, udah lupa saya tak lupa. Dia ada point, dia ada Saya point. dengar Saya pilih tu. Tapi sekarang lagi Dia kat sebulan lebih lah. tepuk je lah pada dia tu. Sebab dia ni baik ni. Dia baik. Sebelum ni pun ada juga. Aku sikit lagi kan, aku fikir kau bercerita kan. Bunyilah aku make soal susah dia. Biasa bila something yang sebab kadang dia agak drastik kan daripada dua cakap tiba tak kan. Kadang saya ada dua opinion yang pertama apa mungkin ada something berlaku kan menyebabkan dia tak rasa sekarang apa. Tapi kadang-kadang ada saya rasa mungkin bukan ada jahat tapi ada satu orang dia dan dia just bagi muka baik buat persona yang baik tu betul. Tapi sampai ini dia dah pernah nak cakap dengan orang tu dia walaupun sebenarnya sebab contohnya saya gitu saya betul masa pergi maju dulu saya buat dengan semua orang tapi ada orang yang nak dia serang dengan saya tapi dia rapat sebab dia perlukan banyak bantuan tapi dia baik orangnya kata ada satu sampai ini saya rasa dia macam serabut yang pernah nak macam walaupun baik dia tak masalah tak buat salah kadang-kadang mungkin ada certain orang macam tu tak sebenarnya tak cakap saya tanda rumahnya ada tu rasa bersalah. Kenapa aku berhenti cakap tadi macam tu? Kadang ada juga. Sebab ada cakap dia seorang yang baik kan. Kadang-kadang tanda dia dalam